Pernahkah anda merenung, di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, siapa sebenarnya diri anda? Adakah nilai anda ditentukan oleh pandangan orang lain atau oleh kejayaan material? Di dunia yang seringkali penuh tuntutan dan perbandingan, mudah sekali kita merasa tidak cukup atau mencari-cari di mana tempat kita yang sejati. Namun, ada satu suara yang lebih agung, satu pandangan yang jauh lebih mendalam. Tuhan kita yang Maha Pengasih, Dia melihat kita dengan mata yang berbeza. Firman-Nya dalam Keluaran 19:5 berbunyi, "Kamu akan menjadi milikku yang istimewa daripada semua bangsa." Bayangkan, Dia panggil kita hartanya yang paling berharga. Permata di matanya, ini bukan sekadar kata-kata kosong. Sahabatku, ini adalah pengesahan identiti kita yang paling tulus dan sebenar. Anda adalah ciptaan yang unik, berharga, dikasihi tanpa syarat, dan dipilih khas oleh pencipta alam semesta. Ini adalah kasih sayang Tuhan yang tak bertepi, yang mengubah segalanya. Terima kasih Yesus, kerana kasih-Mu yang luar biasa. Amin.